Sampailah di satu tahap pergaduhan bertekak tu, ayah saya betul-betul keluarkan keris tu. Keluarkan keris tu, dia cakap, jangan sampai kau jadi makanan keris ni malam ni. Waktu tu ya Allah, saya tengok, saya cakap ini bukan ayah saya dah ni. Saya tahu ni bukan ayah saya. Saya cakap, mak saya jerit kat saya, tolonglah pergi panggil jiran sebab ni bukan ayah engkau dah ni. Dia masih pergi panggil jiran. Waktu tu saya tak boleh lepas, waktu tu kat ruang tamu. Saya tak boleh lepas nak keluar pintu depan sebab ayah saya halang. Sebab ayah saya cakap, kau keluar pada rumah ni, kau pun jadi makanan keris ni. Ayah mana yang sanggup cakap macam tu kan? Kita tahu tu bukan ayah kita. Lepas tu saya back off. Saya cakap kat adik saya bagi kunci kat dia, pergi buka pintu belakang. Dia senyap-senyap pergi keluar buka pintu belakang. Ayah saya tak perasan. Ayah saya ingatkan saya masuk bilik. Bila adik saya dah patah balik masuk bilik, dia cakap kat saya, okay, pintu belakang dah buka. Saya lari keluar ikut pintu belakang. Saya pergi rumah, saya pusing, pergi rumah jiran, terpaksa panggil jiran. Saya cakap, tolong, abah mengamuk kat rumah. Dalam fikiran dia orang fikir ayah saya mengamuk tu ibarat naik angin lah. Angin gitu-gitulah. Tapi saya cakap tak. Saya cakap kat jiran, saya cakap, abah mengamuk pegang keris. Waktu tu ada 2-3 orang jiran yang tahulah waktu perasaan ayah saya dah lain. So diorang pun cakap, okey ni dah, bila kau dah pegang keris ni, tahulah dah betul-betul dikuasai ayah saya tu. So diorang masuk rumah ikut pintu depan, dan diorang pegang ayah saya. Waktu tu mak saya dah dekat bawah. Ayah saya memang dah nak dah mak saya. Ya, sebab ayat yang dia cakap tadi tu, jangan sampai kau jadi makanan keris ni malam ni. So ada beberapa pakcik jiran lelaki yang masuk, azankan rumah, pegang ayah supaya dia sedar balik. And then dalam masa yang sama, rupanya adik saya tu yang tadi dah masuk bilik, dah ambil telefon call Tok Wan Janggut tu, yang kata Tok Guru ayah saya tu kan. Ya Allah, syukur sangat-sangat dia sampai tepat on time waktu diorang tengah pegang ayah saya tu. Sebab bayangkan, saya rasa 5 orang lelaki pegang, tapi tak boleh nak melawan kekuatan dia waktu tu. Tapi elok saja Tok Wan Janggut tu sampai. Dia terus ada bacaan yang dibaca. Dia cakap, esok pagi kita memang kena pergi pulangkan balik keris ni, ataupun hanyutkanlah kat mana-mana sungai. Memang kena lepaskan. Tapi waktu tu reaction ayah dengar waktu tu? Dia agak marah. Dia marah sebab kita nak pisahkan keris tu daripada dia. Tapi mungkin dalam tu dia masih ada kesedaran dia kena hormat dengan Tok Guru dia.